Debu berterbangan di arena apabila pintu kandang terbuka dengan tiba-tiba melepaskan seekor kuda yang kuat dan meronta-ronta dengan seorang penunggang yang bertekad berpaut erat pada belakang kuda itu. Sorakan gemuruh penonton bercampur dengan hentakan kuku kuda menyemarakan lagi tendangan ganas kuda itu untuk menyingkirkan beban yang tidak diingininya. Trenton Montero bergerak seiring dengan bronze yang berpusing itu, menggunakan taji dengan tepat dan bergaya sepanjang 8 saat yang mendebarkan itu. Inilah dunia Trenton. Legasi menunggang bronze menalir dalam darahnya sejak turun-temurun. Dengan satu pacuan taji terakhir, Trenton melompat turun dari kuda dengan lompatan yang anggun, mendarat dengan ringan ketika debu mula reda. Sambutan gemuruh bergema untuk tunggangan sempurna koboi-koboi Nevada. Trenton mengangkat topinya dan mengangguk. Gema sorakan masih kedengaran ketika dia keluar dari arena. Skor beliau 90,5 dalam National Finals Rodeo 2019. Tunggangan dengan markah tertinggi dalam tempoh 15 tahun. Tetapi hanya 4 tahun kemudian, penunggang bronco profesional Trenton akan menunggang brong untuk kali terakhir dan mengharungi tunggangan terakhirnya yang mengejutkan. Sertai kami ketika kami mendedahkan butiran di sebalik insiden rodeo daerah Owyhee yang secara tragis menamatkan kerjaya yang sedang berkembang bagi Trenton Montero. Bagi Trenton, rodeo bukan sekadar satu kejaya, tetapi warisan sejak lahir, bahagian penting dalam tenunan sejarah keluarganya. Ayahnya, Glenn, membuka jalan sebagai penunggang brong pelana profesional. Pakcik Mike mengikut jejak dalam acara bebek, manakala Leonardo menceburi acara menunggang lembu jantan. Malah Makcik Suzanne juga pernah memenangi gelaran Rodeo College Kebangsaan dalam acara breakaway roping dan mengikat kambing. Trenton membesar dengan menikmati keseronokan dan pengembaraan rodeo, mengambil legenda seperti keluarganya sebagai idola. Sebagai seorang kanak-kanak di ladang keluarganya, Trenton akan berpura-pura berbagai benda. Ialah kuda brong yang meronta-ronta, mencabar dirinya untuk bertahan selama 8 saat yang mendebarkan. Semasa di sekolah menengah, dia sedang mengasah kemahiran rodeo sebenar, menunggang lembu jantan yang sudah dikasih, dan brong di acara-acara kecil tempatan. Remaja itu menunjukkan bakat semula jadi dan keberanian ketika menunggang haiwan-haiwan besar itu. Dalam fikiran Trenton, tiada bronze atau lembu jantan yang boleh menakutkannya. Kekuatan mereka membakar semangatnya untuk menakluki ujian ketabahan dan keazaman yang paling hebat di arena rodeo. Apabila Trenton mendaftar di Universiti Negeri New Mexico, pendidikan dan rodeo menjadi saling berkait. Dia memperoleh beasiswa rodeo dan layak ke peringkat akhir kebangsaan college sebanyak 3 kali dalam acara menunggang kuda tanpa pelana dan menunggang lembu jantan. Di antara kelas, Trenton berlatih acara breakaway roping dan mengikat kambing dan mengaitkan kemahiran itu kepada makciknya yang legenda. Dia menamatkan pengajian dengan ijazah dalam perniagaan pertanian dan minor dalam pentadbiran perniagaan. Bukti bahawa rodeo melengkapi, bukannya menggantikan pengajian akademiknya. Apabila menjadi profesional, Trenton memberi tumpuan sepenuhnya kepada acara menunggang brong tanpa pelana. Dia tertarik dengan acara yang dianggap salah satu yang paling mencabar dalam rodeo. Penunggang mesti bertahan dengan satu tangan selama 8 saat yang sangat mencabar, sementara kuda di bawahnya melakukan segala yang mungkin untuk menghempaskan tubuhnya ke tanah. Kekuatan, fleksibiliti, dan teknik penggunaan taji yang sempurna diperlukan untuk menguasai tarian ganas antara manusia dan binatang. Kemenangan menuntut ketahanan terhadap kesakitan yang amat sangat, sambil menjadikan tunggangan itu kelihatan anggun dan seolah-olah tanpa usaha. Bagi Trenton, tiada acara rodeo lain yang dapat menandingi keseronokan dan kepuasan menunggang tanpa pelana. Dia bertekad untuk cemerlang walaupun berdepan risiko yang amat besar. Tulang patah, ligamen terkoyak, gegar otak. Koboi Nevada meletakkan ketahanan mental dan fizikal di atas segala-galanya. Komited kepada latihan tanpa henti dan pemantapan fizikal yang diperlukan dalam sukan menunggang tanpa pelana. Pada tahun 2019, obsesi Trenton terhadap kesempurnaan memuncak dalam tahun yang penuh kejayaan. Masih segar dalam ingatannya adalah tunggangan epik 90,5 mata di National Finals Rodeo. Dia juga memenangi gelaran di beberapa rodeo utama, Pikes Peak, St. Paul, dan Rancho Mission Viejo. Dari kemenangan beliau pada tahun 2019 hingga 2023, Montero terus mendominasi rodeo. Beliau meraih kemenangan dalam pelbagai acara dan mengukuhkan statusnya dalam dunia tunggangan bebek. Matlamat beliau adalah untuk mengatasi legasi ayahnya. Beliau terus maju dengan mantap sehingga ke acara tunggangan bareback yang penting di Moxa Pro Rodeos Half Crow pada 10 Ogos 2023. Jangkaan terhadap persembahan Montero di rodeo daerah Owyhee di Homedale, Idaho sangat terasa. Montero menunaikan janji, memikat penonton dan memastikan mereka mendapat hiburan yang berbaloi dengan wang yang dibayar. Ketika Trenton berdiri terpukau di arena rodeo pada hari malang dalam bulan Ogos pada tahun 2023, itu segala yang dia cintai bersatu dalam 1 detik. Istrinya Maria dan bayi mereka yang baru berusia 15 hari, Noah, duduk berhampiran menyaksikan semangat ayah dari dekat buat kali pertama. Maria berseri-seri dengan bangga terhadap penunggang bronco yang berani itu.
yang kini menjadi lelaki yang mengutamakan keluarga. Tahun-tahun awal pasangan itu penuh dengan cabaran. Maria menghadiri kolej, sementara Trenton menguruskan beberapa pekerjaan dan bil untuk terus bertahan dari segi keuangan. Tetapi kini, dengan pengajian mereka yang telah tamat dan seorang bayi lelaki untuk dijaga, mereka akhirnya menetap di sebuah rumah berhampiran Jerome, Idaho. Trenton boleh menumpukan sepenuh perhatian kepada latihan rodeo yang ketat. Keluarganya yang penyayang menjadi inspirasi untuk terus mengejar impiannya, meneruskan legasi lelaki Montero dalam rodeo profesional. Dengan bayi Noah di dalam pelukan Maria, dia duduk di antara orang ramai dengan penuh semangat menantikan persembahan suaminya. Arena rodeo itu bergelora dengan semangat apabila pintu kandang terbuka, melepaskan seekor kuda liar yang bernama Midnight Rain ke dalam arena. Trenton bergelut dengan pergerakan liar kuda di bawahnya ketika ia cuba menjatuhkannya dari atas belakangnya. Selama 8 saat yang penuh intensiti, dia bertahan dengan kukuh, menunjukkan kemahiran luar biasa dalam bidangnya. Tunggangan Montero yang mendapat 79 mata akhirnya memberinya tempat kedua yang terpuji dalam acara itu, yang malangnya menjadi acara terakhirnya. Apabila debu mula reda, penonton menantikan Montero turun seperti biasa dari kuda liar itu, bersedia untuk menerima sorakan daripada penonton. Namun, takdir berubah dengan pantas. Kuda yang baru sahaja ditaklukkannya tersadung, dan dalam kejadian yang tidak disangka-sangka, ia terjatuh, berguling di atas Montero. 1,500 pound Midnight Rain jatuh tepat di atas badan Trenton. Tangan Maria terus menutup mulutnya, melihat dengan tidak berdaya ketika suaminya hilang di bawah haiwan yang besar itu. Suasana penuh kegembiraan itu serta-merta bertukar menjadi suasana penuh kebimbangan dan kecemasan. Dalam dunia rodeo profesional, keselamatan amatlah penting. Semasa setiap acara rodeo, setiap peserta diwajibkan memakai topi sebagai sebahagian daripada kod pakaian Professional Rodeo Cowboys Association. Walau bagaimanapun, mereka yang mengambil bahagian dalam acara rodeo lasak mempunyai pilihan sama ada memakai topi koboi atau topi keledar. Sementara penunggang tanpa pelana selalunya memilih topi koboi ikonik. Penunggang lembu lebih mengutamakan topi keledar untuk pelindungan tambahan terhadap kekuatan hebat lembu. Tanpa mengira pilihan penutup kepala mereka, peserta rodeo biasanya memakai rompi pelindung untuk melindungi diri daripada kecederaan yang mungkin berlaku. Direka untuk menyerap hentakan dan melindungi organ penting. Rompi pelindung ini terbukti sangat penting dalam mengurangkan risiko yang berkaitan dengan tercampak jatuh, dipijak atau tercangkuk oleh tanduk lembu jantan. Montero, walaupun tidak berdepan ancaman tanduk lembu jantan, berada dalam situasi berbahaya apabila kuda itu berguling ke atasnya, menyebabkan kecederaan parah yang melebihi kemampuan pelindungan rompi tersebut. Akhirnya, kelihatan semula. Trenton terhuyung-huyung bangun dengan bantuan yang mencemaskan semua orang. Dia menunjukkan kesukaran bernafas. Koboi yang cedera itu segera diterbangkan ke pusat trauma di Boise. Setibanya di pusat perubatan serantau St. Alphonsus, Trenton segera dibawa untuk menjalani pembedahan kecemasan. Keadaannya sangat kritikal. Doktor mendapati terdapat luka pada limpa dan pankreas serta patah tulang rusuk yang menyebabkan organ dalaman mengalami pendarahan. Satu paru-paru telah runtuh, manakala tekanan berat Midnight Rain telah menghancurkan pelvis Trenton dan mematahkan tulang dadanya. Paling kritikal, hentakan kuda itu yang mendarat terus di atas batang tubuh. Trenton telah menyebabkan aortanya pecah. Tanpa campur tangan segera, dia boleh mati akibat kehilangan darah dalam beberapa minit. Pakar bedah berlumba dengan masa. Dengan penuh tergesa-gesa, mereka berjaya memasang stent aorta untuk menghentikan kebocoran darah yang kritikal. Tetapi kerosakan yang besar sudah pun berlaku. Mereka terpaksa membuang limpa Trenton dan sebahagian daripada organ lain masih tidak pasti sama ada badannya boleh pulih dan berfungsi semula. Bapa berusia 31 tahun itu bertarung nyawa dalam keadaan lemah, diintubasi di ICU, sementara dialisis cuba menstabilkan kegagalan buah pinggang dan pelbagai komplikasi yang datang tanpa henti. Jam demi jam yang menyakitkan di hospital perlahan-lahan bertukar menjadi hari-hari yang sukar. Trenton kekal dibius. Badannya terlalu parah untuk menanggung keadaan sedar. Maria yang dilanda kesedihan hampir tidak pernah meninggalkan sisinya, berdoa agar kekasih sekolah menengahnya itu dapat mengatasi segala kemungkinan buruk itu. Noah kecil memerlukan penjagaan daripada saudara mara kerana ibunya sentiasa berjaga-jaga menanti sebarang sinar harapan. Apabila tempoh Trenton di hospital melepasi 2 minggu, ketoksikan dalam darahnya terus meningkat sementara beberapa organnya hampir gagal berfungsi. Doktor dengan berat hati memaklumkan kepada Maria bahawa tanpa satu siri pemindahan organ dalam masa terdekat, sistem Trenton mungkin akan gagal berfungsi secara tidak dapat dipulihkan. Sumber-sumber segera dikerahkan dengan penuh terdesak mempersiapkan tubuh Trenton yang cedera teruk untuk menahan pembedahan besar lagi, dengan harapan dapat meraih lebih banyak masa. Satu lagi minggu yang menyakitkan berlalu perlahan. Jantung Trenton yang masih kuat terus berdegup walaupun mengalami sawan, pendarahan dan dialisis buah pinggang setiap 48 jam. Maria membacakan mesej-mesej yang menenangkan dari komuniti rodeo, mengingat kembali kenangan berharga
untuk merangsang sebarang reaksi daripada suaminya yang sedang koma. Dia sangat ingin menatap kembali mata coklat Trenton yang hangat untuk mendengar suaranya berbisik bahawa dia mencintainya. Tetapi koboi rodeo itu masih terkurung dalam kegelapan. Pada 30 Ogos, pertarungan selama 20 hari. Trenton Montero akhirnya berakhir. Organ dalaman yang hancur tidak dapat bertahan lagi. Ketika isteri Trenton dan keluarga besarnya mengelilingi katil hospitalnya, monitor jantung menunjukkan garisan rata walaupun doktor yang keletihan telah melakukan segala usaha untuk menyelamatkan nyawanya. Terkedu dan membisu, Maria menyaksikan doktor perlahan-lahan menghentikan usaha resusitasi ke atas kekasih sekolah menengahnya. Trenton hanya sempat bertahan selama 2 minggu selepas meraihkan kelahiran Noah, hanya cukup lama untuk mendukung anak lelakinya yang baru lahir sebelum masa berharga mereka bersama berakhir selama-lamanya. Isterinya, Maria, tidak dapat mempercayai apa yang sebenarnya berlaku. Tetapi, dia perlu tabah untuk menjaga Noah yang baru berusia 3 minggu. Dia menulis nota penuh hibah di laman Instagramnya, mengibaratkannya sebagai malaikat yang akan menjaga dia dan Noah. Satu majlis penghormatan terakhir telah diadakan pada 6 Oktober bagi menghormati legenda yang telah meninggal dunia itu. Foto dan video dipaparkan di skrin projektor. Gambar-gambar yang merakamkan senyuman berseri Trenton sejak kecil. Ketika berkahwin dengan kekasih sekolah menengahnya, hingga kegembiraan tulen menunggang brong di seluruh negara. Apabila majlis peringatan itu berakhir, 2 orang anak didik menunggang brong. Trenton melangkah masuk ke arena sambil membawa topi koboi yang dihias indah. Diliputi oleh emosi, mereka menyerahkan penghormatan ini kepada balu Maria dan bayi Noah sebagai simbol semangat rodeo Trenton yang tidak dapat dihancurkan, melindungi keluarganya selama-lamanya. Kemudian, satu video terakhir mulai dimainkan. Satu kompilasi tunggangan brong tanpa pelana terbaik Trenton selama bertahun-tahun, termasuk tunggangan dengan markah legenda 90,5 itu. Tepukan gemuruh bergema apabila bakat besar dan semangat berani Trenton menggegarkan arena buat kali terakhir. Air mata mengalir di wajah-wajah yang sudah di mama usia, mencerminkan rasa bangga yang manis pahit terhadap wira tempatan mereka. Dan pada saat itu, legasi Trenton Montero menjadi abadi bersama generasi keluarga rodeonya.